Halo geng, okey geng. Ada orang tanya update lah berkenaan dengan tandas ni kan. Lama aku tak buat update kan. Okey, jomlah aku update sikit lah progress tandas bajet kita ni. Tapi kalau dah tengok dah tak jadi macam bajet sangat dia sebab dia kos pun tak tinggi sangat sebenarnya tapi rupa dia dah tak begitu bajet tapi dia korang boleh tiru lah kalau nak tengok kan kat kebun ke kat store kan. Okey, so kat luar ni aku dah letak dah sinki. Sinki ni sikit lama lah kat rumah. Tapi nanti aku akan tukar lain. Sebab ada satu lagi kat rumah yang cantik sikit. Ni sinki. Lepas tu ada penapis air kat situ aku letak. Letak mozaik je nanti kat atas tu. Gamkan je. Okey, letak penapis air. Plug point dah ada kat sini kan. Okey, so kita tengok bahagian luar ni. Okey, piping. Untuk sinki dah ada. Pipe air dia dah ada lah ni. Pipe air dah ada lah. Okey, yang ni kaki 5. Okey, kaki 5 untuk tandas ni aku dah buat juga. So pipe semua dah tertanam Nanti aku akan simi minyak lah lantai dalam dan luar ni. Simi minyak bagi cantik balik. Okey, so pintu tak pasang lagi pintu. Pintu PVC. Ada dah sebenarnya pintu tu. Ni kat sini. Cuma aku belum sempat pasang lagi lah biar last sekali nanti. Okey, ni rupa luar dia lah. Okey, ni untuk cermin. Cermin aku tunjuk dulu kan. Cermin ni jiran aku bagi tu hari free je. Okey, yang 4x4 punya tingkap. So ada dua lah dia punya daun ni. So aku pusing kan. Lekat sini satu, lekat sini satu. Memang fit-fit lah saiz dia. Aku tinggal nak screw je. Memang rezeki lah memang ada luck. Sebab aku tak planning pun. Sizing dia sama kan. So tak payah nak alter dah. So percayaan dah cukup. Okey, untuk tandas ni. Okey, jom kita masuk. Okey, kat dalam ni kalau korang tengok piping. Piping ni aku jalan luar je macam ni. Tanyalah kenapa nak jalan luar kan. Okey, sebenarnya kalau kita jalan luar macam ni, kita senang nak buat maintenance lah untuk akan datang kan. Lagi pula ni tandas kebun tandas store. So senang kita dah buat maintenance. Kalau tandas kat rumah tak begitu cantik lah kan. Okey, so korang tengok. Okey, naik piping ni. Pipe 1/2 inci ni. Okey, lepas tu ada shower lah satu. Shower, senang nak mandi-manda. Lepas tu dia straight lagi pergi ke tandas duduk kita. Okey, ni dia punya piping lah, flexible hose dia kita guna. So ni bracket dia stainless steel aku pakai. Okey, straight lagi ada kepala pipe two way two way. Satu untuk bidet untuk buat basuh, satu lagi untuk ni lah ambil wuduk ke apa kan senang. Okey, straight lagi flexible hose lagi ni untuk sinki. Sinki lah, sinki seramik. Okey, basuh tangan. Ni dia sinki dia. Sinki ni aku dah simpan kat rumah lama Dulu aku pernah buat projek lah satu rumah customer tu. So dia nak tukar sinki juga. So aku ambil sinki lama dia ni. Aku rasa lebih dalam 7 tahun dah kat rumah aku ni. So airnya kali ni kita guna juga. So tak rugilah aku simpan dia lama-lama kan. Betul tak? Kan tak sangka juga kita pakai juga. Yang ni pun sama juga. Kat rumah aku tu dah 7 tahun dah. So rezeki lah kita boleh guna balik kalau kita simpan. Bukan penyakit hoarder kan, tapi kita beringat untuk masa depan lah. Betul tak? Okey geng, ni tandas duduk ni kau nampak eksklusif cantik kan. So tandas duduk ni ni bayi aku yang bagilah. Ada 2 biji. Satu aku dah bawa ke rumah baru aku. Satu lagi aku bawa ke sini lah So tapi dia ada tandas je, tangki tak ada. Tangki ni aku beli lain lah kat online, 50 lebih ringgit ni nampak ni kan. Okey, yang ni pun nanti aku tukar lah sebab dah season. Kalau kau tengok tandas ni memang cantik tandas ni kalau nak beli seketul full set ni 2 piece lah memang mahal lah. So kita dapat orang bagi, alhamdulillah so kita boleh guna pakai tak semestinya barang yang dah rosak, yang tak cukup tu kita tak boleh pakai kan. Selagi kita boleh jimat, kita jimat lah. Okey, untuk lantai pula kalau kita tengok dah ada floor trap lah. Sini satu dan sini satu lah. Nanti aku akan simi minyak ni. Simi minyak semua. Kita tak akan pasang mozaik apalah. Biar macam ni tandas kebun kan, store kan. Buat mozaik sangat. Nanti ada bajet, nanti aku dah buat epoxy lah kat sini sebenarnya Okey, untuk atas pula ceiling. Ceiling ni aku belum pasang lagi lah. Tapi dah ada lah kat sana ceiling aku tu. Kalau kau tengok. Tapi tak cukup lah PVC ceiling Tapi point untuk lampu dah ada. Tinggal aku nak pasangkan ceiling je. Dah pasang ceiling, dah pasang pintu nanti memang ngam lah. Lengkap lah. Okey, ni untuk luar ni Okey, ni kita punya pipe 4 inci ni. Okey, daripada tandas tadi. Tandas tadi, tanda duduk. Lalu sini. Okey, terus pergi ke yum kita
Ni gali manual lah ni. Gali manual Oh memang penat lah. Gali-gali ni memang penat. So jom kita tengok. Jom. Tu dia kita punya jom yang ni gali pakai mesin lah. Kan. So kita tanam manual. Okey, panjang juga lah, tak ada manual. Okey, straight saja tak ada manual lah. Semua satu saja So okey lah geng. Rasanya itu je update untuk kali ni. So kalau kau tengok memang agak, bagi aku lah taste aku memang cantik lah. Sebab aku memang suka design macam ni kat rumah baru aku pun banyak butter yang expose macam ni. Okey, sebab aku memang suka macam ni nak buat macam mana kan. Selera orang lain-lain lah. Okey geng, itu je. Nanti mungkin ada update satu kali lagi last lah. Finishing bila dah siap semua nanti aku akan video satu lagi lah. Okey geng, thank you juga sebab support. Bye bye.